Hello guys, welcome back to my channel. It's me Barbara Goldie. Hmm, Selamat pagi pada korang. Pagi ni nak buat satu aktiviti, iaitu aktiviti brisk walk ataupun jalan pagi seorang-seorang. Tapi kenapa kali ni buat video? Sebab brisk walk pukul 6 pagi. So sekarang ni kalau tengok jam, kita tengok jam sekarang ni. Kalau kita tengok jam sekarang pukul 8 Disember. So maybe baru akan post ni hari. So guys, untuk awal pagi ni sebelum buat jogging ataupun buat brisk walk, untuk hari ni akan minum protein dulu. Sebab target baru hujung tahun ni maybe nak buat badan sikit. Bukan buat badan yang besar lah, tapi nak dapatkan shape sikit. So akan minum protein and tak lama lagi sikit. Let's go. Guys, so jom kita mulakan brisk walk kita pagi ni. Let's go. Jom kita jalan mana ni? Kiri kanan. Kanan ada anjing, so kiri dah. Rasa macam rasa nak hujan. Tak apa. Kita brisk walk sekejap je lah kan. Harap tak adalah hujan teruk sangat ni. Kalau korang tengok saya jogging ke, ataupun korang tengok saya berjalan macam ni sampai saya membebel ke, sebab saya takkan nak buat konten ataupun takkanlah nak buat video kosong je. Tak sekarang ni dalam gelap pukul 6 pagi saya brisk walk sambil tengok kiri kanan, takut ada anjing. Tak tahu apa saya buat. Nampak kucing. Itu bukan anjing, itu kucing. Jalan je lah. Korang tengok jalan saya ni. Sana jalan besar, sini pun jalan besar juga. So kita berjalan tepi ni seorang-seorang pagi-pagi. Sometimes benda ni yang buat kita tenang. Kadang-kadang saya tak tahulah kenapa saya sekarang ni tiba-tiba rasa nak buat jalan sorang-sorang macam ni. Tak tahu, tapi kadang-kadang rasa tenang, tahu tak? Dia rasa macam bila kau jalan sorang-sorang kan, kau akan rasa satu benda tu, kau akan rasa satu benda yang tenang. Kau akan dapat, bagi saya benda ni healing lah bagi saya. Bila kau jalan sorang-sorang, lepas tu tenang, sambil-sambil tu awak sehatkan diri, tenangkan diri. Bagi saya ini adalah cara pula. Salah satu cara saya macam mana saya nak handle saya punya stress. Kalau saya down ke, contoh kalau saya depressed ke apa, rasa macam tak betul dalam diri saya akan keluar seorang-seorang dan saya akan tenangkan diri saya. Saya cuba buat sebaik mungkin apa yang saya boleh buat untuk saya tak rosakkan diri saya, untuk saya tak sakitkan diri saya buat macam ni lah. Tiap pagi ni betul-betul kosong, yang ada cuma kereta yang nak pergi ke sekolah. Betul-betul seronok. Tapi saya rasa saya kena buat lagi satu ekstrim lah. Maybe saya nak kena buat pukul 4, pukul 5 pagi macam tu. Macam mana? Send my heart to you, so when
jalan seorang-seorang dengan keadaan cuaca yang terintis ni. Korang tengok kalau pagi selalu, sebab ni kan dah musim tengkujuh. So cuaca tiap pagi selalu hujan lah. Bersama sekali, tapi nunggu apa? Memang kita berbeda, tapi tetap sama. Bersama sekali, jadi nunggu apa? Tak perlu kata sempat, berdua sampai tua. Okay guys, saya pun dah sampai rumah, dah brisk walk. Saya pukul 6 pagi, sekarang ni dah nak pukul 7. Saya nak kena cepat sebab saya ada aktiviti lain saya nak buat. Limit saya mungkin saya boleh brisk walk pukul 7 sampai pukul 7. Saya boleh brisk walk sampai pukul 7 and lepas ni saya ada aktiviti lain. Dan itu saja video ataupun konten daripada saya brisk walk pukul 6 pagi. Okay guys, so jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen channel Barbara Gotin. Bye bye.